sebagai pemegang amanah, apa patut dia buat setelah owner meninggal, atau dia boleh buat senyap je? Dia boleh je buat senyap sampai bila-bila, sampai kiamat pun boleh. Macam ada satu kes ni yang saya uruskan, dia ni pemegang amanah bagi adik dia. Bayangkanlah, adik dia tu daripada kecil sampai dah tua meninggal, dia masih sebagai pemegang amanah. Jadi apa tujuan dia buat macam tu sebenarnya? Sampai orang tu dah ada anak cucu semualah. Jadi benda tu tak selesai. Jadi nanti bila generasi berikut nak buat urusan tu jadi susah sikit. Masih boleh uruskan tapi susah. Sebab dokumen tu, macam kes yang saya uruskan, dokumen tu dokumen lama. Nasib baiklah dokumen tu masih ada simpan. Pejabat tanah ada rekod, pejabat pusaka pun ada rekod. Kalau tak ada macam mana? Sebab saya pernah ada kes yang rekod hilang. Siapa yang nak bertanggungjawab? Jadi benda tu pending macam tu je. Jadi menyusahkan orang sebenarnya kalau kita tak uruskan.